Hai guys, hari ni saya nak tunjuk sebiji motor. Inilah dia QJ Moto SRK 250 RD. Harga cash tak sampai 22,000. Harga loan tak sampai 400 ikat 7 tahun. Guys, ini harga memanglah berbaloi dengan spek dia. Saya tunjuk spek dia. Let's go. Engine datang dengan 249cc. Double overhead cam. 4 silinder datang dengan 16 watt. Lampu depan datang dengan LED. Lampu signal LED. Motor ni original daripada kilang. Kilang ada bagi winglet depan. Okey, korang nampak dia mana body? Okey, kamera mari dulu. Body dia memang macam sport bike. Super bike. Lampu belakang pula, kalau nampak, memang lawa. Lampu belakang dia LED. Lampu signal belakang pun LED. Memang lawa dia punya lampu belakang ni. Tayar depan datang dengan ABS. Motor ni ada traction control. Okey, motor ni dia traction control ni dia boleh on dengan off. Nanti saya akan tunjuk. Tayar belakang sama datang dengan ABS. Tapi itu yang bukan paling penting. Yang paling penting, kamera mari. Nampak? Kilang bagi caliper yang jenama Brembo. Belakang pula sama. Brembo punya caliper depan belakang. Saya tunjuk bentuk dia. Guys, nampak? Ini memang macam sport bike bentuk dia. Okay, kalau nampak dia punya meter TFT. Dia ada silau sikit lah. Ini memang susah sikit nak nampak. Dekat sini, kita boleh masuk dalam dia punya setting. Ini motor boleh pilih mode. Nah, sport mode ataupun normal. Boleh pilih dekat sini. Traction control. Boleh on dengan off. Ini ada ABS. Yang paling penting guys, motor ini ada launch control, boleh on dan off. Bukan itu saja, motor ni boleh connect Bluetooth dengan phone korang. Okay guys, nampak ini kamera depan. Belakang pula sama juga, ada kamera depan dan belakang. Ramai orang dia memang nak dengar bunyi motor ini. Inilah bunyi dia. Tank minyak ini ada 16 liter. Isi full lebih kurang RM30. Kalau korang pegang ICB dulu lah. Ada satu lagi, kamera datang. Atas tank minyak ni, nampak? Ini carbon fiber. Carbon fiber guys. Kalau korang tak minat motor macam ini, tak apa. Saya ada motor lain bagi korang pilih. Guys, yang paling penting, kedai saya ada pusat servis. Jadi kalau korang beli motor dengan saya janji kami akan jaga motor korang sampailah anak, cucu, cicit. Ini sangat penting. Kita jumpa nanti. See you guys.